Allah tetapkan belaka segala perkara, semua fi ilmillah. Daripada Allah tu semuanya permulaan. Sebelum ada kita lagi sudah ditulis. Termasuk kita mari ke masjid ni, malam ni sudah ditulis. Lagi kita buka kedai apa, banyak mana untung, banyak mana rugi, tulis belaka dah. Beriman ke kafir, tulis belaka dah. Jahat baik, tulis belaka dah. Dah kalau itu sudah dah kalau tulis hak baik-baik. Betul tak? Dia tanya, dah tulis jahat-jahat nanyalah ke dia. Allah beri pula ikhtiar. Mudah je. Kita tubik motosikal. Simpang 3. Kanan boleh, kiri boleh. Kanan majlis ilmu. Kiri kedasuk janda. Hak mana mu nak pergi? Mu pergi kanan boleh pergi. Mu pergi kiri pun siapa juga. Dah siapa yang pilih? Kita pilih. Patut Allah balas atas kita pilih. Di samping itu hendaklah kita beriman. Apa yang kita pilih tadi sudah ditulis dari azal. Kan kita sampai simpang 3 boleh tak kanan kiri? Ke kita jadi kau berat tak kiri mau? Kanan jadi netu. Kanan sejik jadi tubik tahi. Kanan sejik jadi tubik mutar darah. Dah. Kanan boleh pergi sejik. Nak pergi kat porong boleh. Nak buat maksiat. Contoh. Mungkin kat maksiat. Maka Allah balas atas pilihmu tadi. Perbuatan manusia ni dua. Hak kita boleh pilih. Hak tak boleh pilih. Yang dibalas di akhirat. Yang kita boleh pilih. Nak buat pahala ke nak buat dosa. Lepas tu orang yang dipaksa tidak berdosa.